Nabi dah berjanji kepada kita, kamu pasti akan tengok Allah nanti di hari kiamat. Macam mana kamu tengok bulan purnama di tengah malam yang ke-15? Begitu indah, begitu cantik, bercahaya, tak dapat digambarkan dengan kata-kata betapa indahnya zat Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang mulia, Allah Taala panggil kita sampai di tempat yang ditentukan oleh Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada ahli syurga, wahai ahli syurga, beritahu kepada aku, ada tak nikmat-nikmat yang tak cukup lagi yang aku belum bagi kepada engkau? Allah tanya ahli syurga, ada komplain apa-apa ke tak puas hati dalam syurga? Sedangkan nikmat syurga ni bertambah setiap saat, makin sedap, makin tinggi, makin hebat, makin lazat. Ahli syurga jadi malu dengan Allah Ta'ala, tertunduk semua malu dengan Allah. Ya Allah, engkau telah cerahkan muka kami jadi bercahaya berseri, wahai Allah. Dan engkau bagi setiap ahli syurga mengatakan, setiap orang merasakan dialah yang paling banyak sekali mendapat layanan yang paling hebat daripada Allah Ta'ala. Semua orang rasa lagu tu. Hak duduk syurga paling bawah pun rasa dia, Allah layan dia paling hebat. Hak duduk syurga paling atas pun merasakan, Allah layan saya yang paling hebat sekali. Maka Allah Subhanahu wa taala beritahu kepada dia, maukah aku tambah lagi nikmat selain daripada itu? Ahli syurga dah tak reti nak minta apa lagi dah, tuan-tuan. Allah bagi kita nikmat demi nikmat, seronok, tuan-tuan. Allah layan kita sehebat-hebat layanan. Ini persediaan daripada Allah. Allah tanya kita, maukah aku tambah lagi? Ahli syurga tak boleh nak fikir dah, tuan-tuan, nak apa lagi daripada Allah. Akhirnya ulama bagi pesanan pada ahli syurga, mintalah satu nikmat paling besar daripada Allah, itulah nikmat redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka bila mana manusia minta, ya Allah, kurniakanlah keredaan-Mu kepada kami, di saat itulah, tuan-tuan, Allah SWT beritahu, dengar sini baik-baik wahai hamba-Ku, selama ini engkau beribadat kepada aku, tetapi jauh di sudut hatimu engkau bimbang, engkau semua takut. Jangan-jangan Allah benci kepada kamu, jangan-jangan Allah tolak ibadat yang kamu lakukan. Kita duk ibadat 60 tahun, bimbang balik ke akhirat. 60 tahun punya sembahyang Allah tak terima satu pun, itu kita bimbang, kita semua takut. Tetapi Allah SWT beritahu, dengar sini baik-baik, semenjak daripada hari ini aku limpahkan kepada kamu keredaan aku. Selepas daripada hari ini, buatlah apa pun yang kamu nak buat, aku tak pernah marah dan benci lagi kepada kamu, wahai hamba-Ku. Ahli syurga waktu itu semua menangis, tuan-tuan, suka sangat, happy sangat. Allah dah redha kepada kita, apa lagi yang kita nak? Sedangkan nikmat yang paling besar yang kita cari dalam hidup kita ni adalah waridwanum minallahi akbar. Redha Allah, nikmat yang teragung, yang paling besar sekali. Allah dah redha kepada kita, cukup dah, apa lagi yang kita nak? Maka tuan-tuan yang mulia, tengah ahli syurga tengah duduk seronok lagi, tak habis lagi seronok. Tuan-tuan yang mulia, Allah SWT tanya lagi, nak tak aku tambah lagi nikmat yang lebih besar daripada itu? Ahli syurga semua terkejut, ya Allah, adakah lagi nikmat yang lebih besar daripada redha ini? Maka di waktu itulah Allah SWT beritahu, selama ini wahai hamba-Ku, aku sembunyikan zat aku daripada kamu semua. Aku tak pernah tunjuk lagi aku, diri aku yang indah, yang cantik, yang tak boleh dibayangkan dengan kata-kata. Maka di saat ini aku izinkan kamu semua untuk menatap wajah aku. Maka Allah telah hilangkan hijab tadi, tuan-tuan. Di saat itulah ahli syurga tengok Allah, cantiknya ya Allah, indahnya Allah. Nikmat syurga pun dah tak boleh nak gambar dengan kata-kata. Maka tuan-tuan yang mulia, ahli syurga dah tak boleh nak kata apa dah. Sehingga tiba satu saat Allah telah beritahu, wahai ahli syurga, Allah telah beritahu, sampai di sini saja pertemuan kita pada kali ini. Sekarang ni ahli syurga semua boleh balik jumpa dengan keluarga sendiri. Tetapi Nabi SAW beritahu, kerana terlalu indahnya wajah Allah SWT, di saat itu ahli syurga terpinga-pinga, kami nak pergi mana sekarang? Nabi kata, seandainya Allah Ta'ala tidak hantar malaikat untuk pimpin tangan ahli syurga, bawa balik semula, tunjuk semula ini rumah hang, maka kata Nabi SAW, ahli syurga telah pun lupa jalan nak balik ke rumah setelah melihat Allah Subhanahu wa taala. Tapi hari ini kenapa kita lari daripada Allah? Sampai Allah tanya kita, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim, wahai hamba-Ku, kenapa kau lari daripada Tuhan yang begitu baik, yang begitu mulia, yang begitu cantik? Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, Tuhan yang menciptakan kamu, yang mengindahkan ciptaan kamu, menyempurnakan anggota tubuh badan kamu sama. Ini Allah dah bagi cantik, awak kita lari daripada Allah Ta'ala. Anjing ini, tuan-tuan, kita bagi makan tulang kat dia pun dia terima kasih dekat kita. Ini manusia, Allah bukan bagi makan tulang dekat kita, tuan-tuan. Allah bagi yang terbaik, nikmat yang paling besar Allah bagi pada manusia, tuan-tuan. Tapi kita duk lari daripada Allah Ta'ala.